surah-surah Makkiyah ini sahabat-sahabat nak pergi cakap benda yang dengan penduduk Mekah ni bukan senang. Haters. Satu keduanya cakap dengan adik-beradik. Dakwah paling susah kan apa? Betul. Ni Adik-beradik. Kena sabarlah kan. Orang akan tolak, orang akan buang, orang akan kata macam-macam. So mana datang sabar? Boleh tak kita give up? Nak berpesan-pesan dengan kesabaran. Satu, watawasau itu dia perkataan tu watawasau, dia asalnya berpesan-pesan kan. Dia wasa. Boleh simpan pesan. Tapi watawasau maksudnya engkau kalau rajin bagi nasihat dekat orang, kau kena bersedia juga engkau dinasihatkan oleh orang lain. Subhanallah, ya Allah, tak perasan pula. Subhanallah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Sebab dalam hidup kita ni Ustaz Syari, tak selalu kita betul.